Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, pagi ni saya nak update saya punya bunga-bunga yang saya semai-semai lagi dengan saya punya tanaman-tanaman yang ada di dalam greenhouse ni. Okey, yang ni tengok tu, kemarin saya ada buat video kita cabut-cabut kan pokok-pokok bunga yang ada dekat sini semua. Alhamdulillah, tengok tu sahabat-sahabat, itu pokok Kak Embong dah besar gitu dah. Yang di sini tiba-tiba ada pokok kosmos yang berwarna oranye. Tengok tu betapa cantik dia di situ. Itu ada pokok apa tu yang warna purple tu, dah lupalah pula. Itu memang tumbuh di situ. Seterusnya ini pokok kunyit pun hidup di situ. Ini pun bunga Kak Embong pun ada. Ini saya punya pokok apa ni? Pokok apa ni namanya? Dah lupa pula aku dah besar, dah setinggi ini. Nanti kita nak panen, kita nak masak lemak pucuk ubi. Di bawah tu pun ada pokok kosmos. Yang ni pokok kosmosnya warna kuning. Di sini ada lagi pokok Kak Embong. Yang ini antara dua ni dah lupa dah pokok apa yang saya semai kemarin. Di sini pun ada. Kalau yang sini ini bunga ulam raja tak silapnya, yang kada merah, tapi lebih kurang rupa bunga kosmos lah juga. Di situ pun semua pokok bunga Kak Embong. Yang ini yang kita cabut-cabut hari tu, saya campak dia punya bunganya dekat sini. Sekali bila saya bersihkan bunga-bunga tu, dia tumbuh pula di situ benih-benih dia. Yang di sana pun dah begitu ketinggiannya. Yang ini pokok bunga zinia. Yang ini pun pokok bunga zinia. Yang ini pokok bunga apa nama, matahari yang kecil-kecil itu pun tumbuh juga. Ini saya bawa daripada rumah lama. Saya cucuk kat situ pun alhamdulillah tumbuh. Yang ini pun ada juga ni, nak tahulah ni apa ni. Yang ini bunga ni saya tengok di kawan saya punya channel ADL. Tengok ni ada juga ni seketul ni, tapi ADL punya banyak-banyak color, ada warna merah, warna pink tak silap saya pun dia ada. Okey, kita nak masuk kita punya greenhouse. Okey, kita nak tengok apa yang ada di dalam greenhouse kita. Assalamualaikum. Yang ini saya punya pokok saya semai kemarin, pokok bayam. Alhamdulillah sudah besar ini. Dia bercampur-campur dengan bayam warna apa ni? Warna merah ni. Di situlah kejadiannya. Nampak gayanya sudah makin membesar. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, kemarin saya ada semai ni apa? Pokok kangkung, benih dia. Alhamdulillah sahabat-sahabat, dah tumbuh di situ. Nampak tu dah bertunas dah dia. Tengok. Ni di sana tu. Alhamdulillah sahabat-sahabat, moga hidup subur hendaknya ya, InsyaAllah dengan izin Allah. Alhamdulillah. Yang di sini ada pokok cili. Ini semua cilinya campur-campur sahabat-sahabat. Tak tahulah cili apa yang saya tanam ni. Dah besar di situ ni pun nampaknya sudah berbunga di situ. Moga-moga hidup subur. Ini pun ada pokok terung saya tanam kemarin. Ini pun cili apa ni tak tahulah, diselongguk dekat atas ni sahabat-sahabat. Dah lupalah aku cili apa namanya. Yang ni ada pokok halia. Ini pokok cili kemarin yang kita tanam tu, alhamdulillah makin membesar. Yang ini memang daripada dulu memang saya dah tanam. Semenjak saya buka greenhouse ni memang dah besar gini. Alhamdulillah. Tapi jarang guna sahabat-sahabat. Yang di situ pun ada pokok apa ni?
pokok tegung di situ. Alhamdulillah hidup juga. Kat dalam ni kebanyakannya semua pokok Kak Imbung, sahabat-sahabat. Pokok zinia tak ada pula ditumbuhnya. Kesabaran betul hatiku. Tak apalah, janji berbunga. Yang di sini, ini pokok tegung saya. Alhamdulillah, nampak gayanya di situ sudah berbunga. Alhamdulillah. Yang ni bayam-bayam ni semua tumbuh sendiri, sahabat-sahabat. Mungkin saya dulu semai tak jadi agaknya. Bila saya dah bongkar-bongkar tanah dia gembur-gembur kan, dia tumbuh pula di situ. Yang ini saya punya pokok kacang panjang. Ni saya semai, saya bubur dalam tu je, sahabat-sahabat. Alhamdulillah pula dia hidup. Tak ada semai-semai, bubuh terus benihnya dekat dalam situ. Ini dia pokok kacang panjang saya. Alhamdulillah. Pokok tegung ni ada 4 saya tanam di situ. Alhamdulillah semuanya hidup. Alhamdulillah, syukur nikmat. Yang ini pun ada ni bunga ni ya. Dekat sini hari tu kemarin saya semai benih apa tu, pokok apa tu, semai benih kailan, tapi entahlah, macam tak hidup aja di situ. Alah, kesabaran betul lah. Tak apalah, nanti kita saya dah beli dah benih baru, nanti kita try tanam lagi tengok hidup ke tidak. Yang di situ pun pokok kacang panjang dah naik ke atas situ dah. Di sini pun kacang panjang lagi. Yang kemarin saya dah ada buat video tu kan. Ni dah alhamdulillah dah besar ni, dah naik semua ke atas ni. Tengok ni. Tengok tu dah sampai atas dah ke situ. Yang ni saya punya pokok cili yang dah bertahun dah daripada rumah lama saya bawa ke sini. Nanti kita nak ponggah balik, kita nak tanam lain. Ini semua saya dah siapkan dah, poli-poli beg tanah-tanah. Terus saya dah buat, nanti kita nak tanam lain. Yang ni tak tahu ni jenis tumbuh juga. Ni saya rasa ini pokok kacang botol kot. Moga-moga hidup lah. Yang di sini pun begitu juga. Macam inilah kejadiannya. Ini saya kosongkan dulu sebab kita tak tahu nak tanam apa lagi. Yang di situ dia tumbuh-tumbuh je kat situ, bayam tu. Yang di sini hari tu saya tanam pokok apa ni, timun baby tak silapnya. Yang ini masih besar itu. Yang itu alhamdulillah dah besar itu. Alhamdulillah. Inilah kita punya apa ni, apa yang warna putih ni namanya, sahabat-sahabat ni, ada lupa lah pula aku. Kadang-kadang sengit, kadang-kadang betul tak tahulah. Dan di sini ini kita punya pokok bende. Alhamdulillah dah besar ni, dah harap tumbuh. Tengok ni, dia suka-suka hati dia nak tumbuh ni. Ini pun ada bende, macam bende. Yang ni belum tumbuh lagi. Saya cuba tanam je kat situ, tengok hidup ke tidak. Yang di sini sahabat-sahabat ada pokok ni tomato, harap-harap tumbuh lah. Ini yang kecil-kecil ni ni kan. Tu saya semai, saya dah alihkan dah kat sini. Moganya hidup dah banyak tu. Yang itu, yang di sana, yang ini. Harap subur lah hendaknya ya. Nak tengok sejak duduk sini belum lagi dapat menghasilkan pokok apa, tomato. Yang di sini ini pun pokok bende. Ada di sana satu, di sana satu. Ada pokok cili juga di situ. Alhamdulillah. Okeylah sahabat-sahabat, lepas ni saya nak sambung masak. Moga pokok yang ada di dalam saya punya greenhouse ni hidup subur. Ni belum sempat lagi sahabat-sahabat yang macam ni. Saya dah beli dah, tapi tak pasang lagi. Cik suami belum pasang. Ini cantik ini sahabat-sahabat, color dia. Tengok di situ. Ini pun minta ke orang ni benihnya sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Okey sahabat-sahabat, sebelum saya melanjutkan kegiatan lain, contohnya nak memasak, saya nak bakar telur dulu untuk menghalau segala hama-hama di dalam greenhouse ni. Okey, jom lanjut.
semalam sahabat-sahabat, ada monyet masuk semalam ni. Aduh, sabar je lah. Okey, siap sahabat-sahabat. 4 penjuru dah kita letak teri telur tu. Biar segala hama-hama, belalang-belalang tidak merosakkan saya punya tanaman dalam ni. Okey sahabat-sahabat, ini saya punya bunga ros Jepun. Alhamdulillah, nampaknya sudah mengeluarkan bunga. Nanti saya nak letak baja bagi dia lagi gemuk dan lagi subur. Alhamdulillah. ADL, ni saya punya pokok ros Jepun. Jadilah cantik kan? Dia punya dia punya color-colornya tu. Alhamdulillah. Moga hidup subur ya. Nanti kita beli baja, kita bubuh bagi dia lagi gemuk. Alhamdulillah.